Gaji minimum 3,100. Apa pendapat korang? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. Sebelum itu, komen dulu kat bawah apa pandangan korang yang mungkin lebih lagi expert daripada pakar-pakar kat luar sana sekiranya gaji minimum ini kalau diisytiharkan RM3,100. Itu yang dimaklumkan menerusi Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC mencadangkan gaji yang sewajarnya minimum adalah RM3,100. Okey, melalui berita harian semalam. Jom kita baca paparan ini. Okey, melalui berita harian online, MTUC cadangkan jumlah 3,100 jadi rujukan bagi tetapkan gaji minimum baharu. Yang mana Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia mencadangkan gaji kehidupan wajar sebanyak 3,100 sebulan seharusnya dijadikan antara rujukan dalam menetapkan kadar minimum baharu. Setiausaha Agong MTUC Kamarul Baharin Mansur berkata, cadangan itu dianggap munasabah dalam keadaan semasa mengambil kira peningkatan kos sara hidup, inflasi, harga makanan, perumahan, pengangkutan dan keperluan asas yang semakin meningkat. Kadar gaji minimum dimulakan dengan RM900 pada 2013 dan secara berperingkat dinaikkan sehingga RM1,700 bagi 2014. Elemen produktif inflasi gaji pendengar telah diambil kira semasa menentukan gaji minimum setiap masa. Okey, sebelum ini syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC di negara ini sudah melaksanakan dasar gaji kehidupan wajar untuk semua pekerja tetap, warga tempatan sebagai sebahagian daripada komitmen menjayakan ekonomi madani. Antara GLIC terbabit adalah Khazanah Nasional Berhad, Pemodalan Nasional Berhad, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Kumpulan Wang Persaraan, Lembaga Tabung Angkatan Tentera dan Lembaga Tabung Haji. Menerusi penanda aras daripada Panduan Belanjawan KU 2025, gaji kehidupan wajar ditetapkan sekitar RM3,100 sebulan. Lebih tinggi berbanding gaji minimum semasa RM1,700 yang mula berkuat kuasa 1 Februari 2025. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan dilaporkan berkata, langkah GLIC itu antara pendekatan penting untuk menaikkan lantai demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan penambahan baik sejahtera rakyat. Kamaru Baharin berkata kerajaan perlu menambah baik dasar gaji minimum dengan mewajibkan struktur skala gaji diadakan agar pekerja tidak ketinggalan dan terbiar daripada proses peningkatan pendapatan. Katanya ini kerana masih terdapat pekerja yang masih bergaji RM1,700 walaupun telah berkhidmat selama 10 tahun berikutan tiada struktur gaji. Justruru MTUC mengharapkan pelaksanaan struktur skala gaji minimum bukan hanya memberikan peningkatan pendapatan golongan bergaji rendah, namun kesannya harus merebak kepada kumpulan pekerja berpendapatan pertengahan. Kamarul Baharin berkata, pendekatan sedemikian bukan sahaja membantu mengurangkan ketidakpadanan kemahiran, taraf pendidikan dan pengalaman, malah membolehkan syarikat memperoleh bakat berkualiti sekaligus menyokong pertumbuhan produktiviti dan gaji. Katanya MTUC akan bersama-sama dengan kerajaan untuk memberi idea dan pandangan dalam majlis perundingan gaji negara tetapi bukan pak turut untuk menjaga hati pihak lain. MTUC bertegas kenaikan gaji minimum baharu adalah bukti pekerja mana dia? Diutamakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, kesimpulan dekat sini, apa impak yang akan terjadi sekiranya pihak majikan masih lagi belum bersedia untuk menaikkan gaji minimum ini. Cadangan memang semua boleh bagi cadangan sebab berikutan dengan mungkin situasi anak-anak mereka ke situasi mereka dekat peringkat bawahan mereka dengar ke, ataupun mungkin diorang ni belum lagi meneliti lebih orang kata dalam lagi keadaan majikan dan keadaan ekonomi itu sendiri. Dan ini akan menyebabkan majikan mungkin ambil langkah drastik juga sekiranya perkara ini telah dikonfirmkan oleh pihak kerajaan, yang mana mungkin ambil satu langkah mungkin akan membuang korang. Tahu? Sebab gaji mereka tak mampu nak bayar. Dengan keadaan ekonomi itu sendiri, gaji tak mampu nak dibayar dengan gaji minimum tu 3,100. Bila disebut gaji di minimum itu, of course, dia tak boleh kurangkan lagi dah gaji basic.
Dan ini membuatkan pertambahan dari segi peruntukan mereka itu sendiri. Dan langkah yang mereka ambil, buang korang dulu. Dan ambil mungkin orang luar ataupun ambil satu solusi yang lain. Okey, menggantikan korang dalam bidang-bidang yang tertentu. Mungkin berkait dengan AI dan sebagainya. Adakah kewajaran mereka boleh lakukan sedemikian keputusan? Dan ini hanyalah cadangan saja, tetapi biasanya cadangan itu kalau tiada tindakan ataupun komen-komen korang, okey, betapa ataupun of course lah majikan, benda itu akan problem lah, akan ada timbul masalah. Okey, lagi-lagi kedua-dua pihak. Yang seorang ini as a majikan, of course dia akan bising lah, okey, dengan keadaan ini. Lepas tu yang employee ataupun pekerja, mereka ini tetap rasa macam okey, bagus. Tetapi ingat, benda ini dia bukan sekadar untuk nak menyeronokkan korang sahaja. Seperti sebelum ni aku ada buat konten, bila pertambahan kenaikan gaji minimum ini, benda ini akan memberi kesan kepada sekitar. Harga barangan juga akan melonjak tinggi. Semua dengan alasan kerajaan kata, oh, kita dah naikkan gaji, takkan tak cukup. Diorang ni tak tahu. Diorang ni mengisytiharkan je. Tetapi employer ataupun majikan berhempas pulas, berusaha untuk memastikan mereka ini mengikut piawaian kerajaan itu sendiri, agak sukar. Sebab diorang ni tak faham. Diorang tahu isytihat, okey bagus, okey. Tapi dia tak tahu kesan tu nanti. Itu saja. Apa kata korang dalam hal ni? Boleh komen saja ruangan komen di bawah. Faizwan, Assalamualaikum.